Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua penonton channel ID. Jadi kami pun Malaysia dapat hari ni kita akan bermain game lagi bersama Afif Kai Roblox. Ni adalah hari kedua kita main. Saya dah lama dah main tapi malas nak buat video. Ya, cuy tengok. Opening. Tak ada spin. Jom. Dua kot. Masuk. Ya, ada orang. Dah. Apa ni? Tak betul ni. Tak laju. Macam mana nak jalan? Ui. What is heck? Ui, tongkat kayu tu. Keren. Mana? Wah, benda ni. Dah lama lah. Kena training balik macam mana. Kena tengok balik video aku main dulu. Aku waktu tu ada buat video main. Apa dengan abang saudara aku kena tengok balik macam mana main. Dah lupa. What is heck open to me? Goal. Alah. Yang dipulang. Freeze. Ya. Tak sempat freeze. No way. Cari tongkatku. Bang. Freeze. Cepat. Macam mana ni? Oh, dah Afif yang baru main game ni jadi dah padu. Orang yang dah lama main pun tak padu-padu lagi. Alah, biasa lah dah lama tak main. Tak apa. Match point lah. Ya, claim reward dari Dapat duit. Opening. Alah, tak boleh spin. Main mana? Ha? Apa? Nama 6. Tak ada orang sana ni. Cuba tengok 4. Itu jalan dia. 4. Tak. Kena ada orang masuk. Masuk weh. Jadi putih. Alah. Mana? Masuk je lah. Masuk dulu. Biar ada orang lain masuk. Masuk dulu. Tunggu kejap. Tunggu ada orang lain masuk. Cepat lah. Aku dah masuk. Jom. Kita serving sama-sama guys. Lambatnya.
dah, hai. Apa yang lembab sangat dia tu? Alah, betul tunggu. Alah, ada orang keluar. Memanglah. Tak boleh macam ni. Okey, ada seorang masuk. Tangkap. Strategi macam semalam, Fif. Kita kanan. Aku kanan. Kau lagi. Dia memang nak. Apa ni? Jangan main sini je. Dia orang nak juga main sini. Mainlah sebelah kak. Kita kena cover semua. Kita kena cover semua. Wih, freeze. Freeze. Afif. Yes. Freeze kau. Kau lagi. Orang lain lah. Oh, bukan dia. Ada orang lain join. Mantap. 3 orang. Alah, Oi. kisah selam. Kisah selam apa lah ni? Tangkap. Weh. Punten, mama. Yes. Orang ni sebelah. Dia memang macam tu. Weh. Memang ah. Kata. Gue nak komen. No komen. Gol. Tolonglah. Okey ngam aku. Mantodak. Besok adalah hari yang kita menyanyikan lagu Mantodak. Lagu Hari Perbarisan. Dia menang. Yes, satu lagi. Sabar, kita nak set kedudukan dulu. Tinggi kan? Kuasa aku 67%. Oh, alamak. Kuasa apa ni? What is this? Kuasa aku pun 67%. Ui, tangkap. Mantap. Alah, dia orang tu. Okey, biasa baik. Apa lah pula lah. Dah aku dari tadi tak smash. Orang kena menang. Dia nak dapat. Salah tekan. Kita kelompat. Salah tekan. Patut putus. Tangkap net. No way. Mantap. Fikir lagi. Kau tahu tak dah kita tengok video tu kan siapa tergelak-gelak yang kita rekod semalam. Enggak, kita ada match point. Kita match point. Kalau kita menang, ya kita menang. Apa yang aku tak dapat? Menang. Pergi ke orang tu. Ya, kita menang. Weh, main lagi. Kena ada orang masuk. Kau masuk dulu. Tunggu ada orang lain masuk.
Kenderaan macam biasa. Sabar, kena tunggu ada orang lain masuk. Baru boleh aku masuk merah. Tunggu jap. Ui. Kasa. Oh. Kejap. Belakang. Hai. Itu strategi kita. Tangkap Fif, tangkap Fif. Tangkap Fif, tangkap Fif. Nge-lag. Gol. Ish. Dah Afif tak pernah serve pun. Biar. Gol. Kau dah bersedia ke belum Fif esok? Ya, aku sekali. Yes. Itu. Kau dah bersedia ke esok? Lama dah. Kita sampai tergelak nama penuh kau tadi. Zahirul. Zahirul. Alamak. Kuasa ni baru 22% je. Freeze. Alamak. Freeze. Gol. Strategi kita untuk sama-sama macam lah. Kena kau masuk dulu, lepas tu kena tunggu orang lain masuk. Dia anukan sendiri. Baik. Apa? Alah, keluar pula orang tu. Ya. Lah. Ni mesti koyak ni. Tunggu ada orang masuk jap. Tapi biasa lama tak ada orang nak masuk langsung. Tapi kan takut keluar kan orang lain masuk pula. Tunggu jap. Biasa kejap lagi ada lah tu. Sabar. Boleh pula dia keluar Ui, tidurlah. Ya apa? Kita orang adalah Afif Hayat. Go. Mana kau, Dik? Entah. Nampak je kau? Mana? Sini. Tak ada pun. Tengok Fokus. Lah, situ. Fokus. Kau suruh. Lama betul tak ada orang nak naik langsung. Ada pun. Alah, dia keluar pula. Dah ada 2 orang dah koyak ni. Masuk balik. Tangkap. Ada 2. Oh no way. Apa? Kuasa aku ada 60. Sikit lagi nak 67. Pasal net dia lain. Macam pro je orang ni.
Alamak. Kacau. Hey. Tunggu. Sabar. Oh, Afif. Afif kalah. Go Power Rangers. Ni tak relax. Diorang tak relax. Sumpah tak relax diorang. Diorang tak relax. Dah Afif tadi sampai jatuh Kata nak 67. Ikut posisi. Dah Afif tarik kali ketiga tadi sampai jatuh tadi. Hui. Apa ni kita tersangkut tadi tak nampak. Oh kan. Perten. Walau ni. Salah, abang nak match. Teng. Fif tolong. Tolong Fif, tolong. Kalau tadi Mana tu? Aduh, menang. Diorang memang diorang 3 orang. Kita 2 orang je. Cuma 2 orang. One by one. Ya. Cuma by one. Sabar jap. Lead. Tengah spin jap. Alah, ada 2 orang lah. Empat lah, senang. Masuk. Merah Haji. Tengah ada orang masuk. Tunggu jap. Tengah ada orang masuk. Alamak, tak ada orang. Sabar jap. Tunggu jap. Lawanlah seorang-seorang. Faminallahi wa ni'mah. Masuk. Wa maghfiratan wa rahmah. Innaka antal wahhab. Wa ilana wa tarhamna kunanna minal khasirin. Mantap. Kita berhasil. Bola pula. Cek. Cuba kita melemahkan orang tu bilai. Itulah bunyi cicak. Cek. Freeze. Tangkap. Okey, mantap. Hush. Jule. Afif ingat tak semalam? Apa? Video aku buat dekat moped. Testing. Kau be like, Walawi. Wah, kau nak sangat kan? Afif, standby. Fokus.
Power speed. Aku. Power space. Duduk sini lah. Enam dua. Jalan lah ni. Kalah lah macam ni. Main drive main nak buat depan ni. Main drive main. Boleh lah. Alah. Tempat menjulek. Sipai sun jauh. Ayo, julek. Kita pergi di julek. Jom main drive main. Fif, jom main drive main. Join aku. Cepatlah. Nak ada. Nak main map apa? Dia ada map Karak, map WCE, map Sepang. Tak kisahlah. Apa yang best Karak ada TBS. Lah. Kalau Karak ni tak ada balai polis. WCE lah. Aku ikut je. West Coast Expressway tau. Pilih West Coast Expressway. Ekspresif. West Coast. West Coast Apa lah macam ni? Expressway. Kat sini kan kau tahu kau boleh beli kereta kan ataupun motor kau boleh masuk merokok kat sini. Pilih mana? WCE West Coast. Pilih mana? Kat server tu kau pilih West Coast Expressway. Yang ada gambar Cheng Beng tu. Lepas tu join. Fire. Jom. Kat game ni kau boleh beli kereta ke motor ke kan. Kau modify kau ikut lah. Kau nak ganti Ingat. kau nak ganti colour ke. Lepas tu kau boleh ganti nombor plate sekali. Kereta aku ada 20. Motor aku 2. Ngelek. Oi, ngelek. Ramai sangat ni. Ramai sangat ni. Bawa apa Aku ada Velfire. Ke bawa Viva? Mana kereta-nya? Tak ada pun. Kena beli. Kau kena beli dulu. Masalahnya, nak spawn kereta tu tak nampak. Sebab dia tak ada gambar. Kan kat belah kiri kau tu ada tak garis 3 lepas tu titik 3? Dia macam tak nampak sangat. Belah kiri kau atas duit ada tak garis 3 sebelah dia tu titik 3? Aduh, ngelek ajab. Kalau kereta pemula biasa diorang bagi Azia. Maling.
Aduh, semuanya mahal. Dek ada berapa? 1.300.000. Aku ada kereta Fendi mobil. Dah? Baru jaga aku style kereta tu. Tapi kereta tu sangat lah. Lalu pembelilah supaya 2020 Peraude Beza Fendi Mojo Edition Limited. Kenderaan kecemasan. Kau tahu kalau kau nak beli macam kereta polis ke ambulans ke, kau kena beli pas. Beli pas pakai Robux. aduh. Ni ramai sangat ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Memang ada 29 orang yang join. Pro 2 Viva. Viva. Pro 2 Viva 2009. Kau boleh model macam kereta kau tu. Lepas tu kau ganti sport rim, kau tulis nombor plate dia MCG 5846. Tak boleh juga. Apa? Boleh juga. Aku ada pas kenderaan kecemasan. This is a police car. Tak dapat beli pun. Apa? Tak dapat beli pun duit aku. Kau Pro 2 Viva yang mana? Ada lah. Duit aku dah ada. Dah tak cukup. Dah tak cukup? Aku dah beli. Oh, kau dah beli Viva tu. Tak ah. Habis tu? Tak beli tapi duit tak cukup. Ada berapa duit? 7,000. 7,000 ngam-ngam. 7,000 ngam-ngam. Tak tahu. Biar aku ada 2 juta Tak lebih. tahu. Biar aku ada 1 juta lebih. Kereta polis apa pula ni? Kau tahu kereta siapa? Engkau. Sebab aku ada pas. Ada pas kenderaan kecemasan. 7,000. 7,000. Boleh lah. Ada lah Pro 2 Viva 7,000. Asal dia tak boleh jalan lah ni. Mana kereta kau? Mana kereta kau? Beli kereta. Kau beli kereta aku ni. Kau nak modify ke? Kau nak modify ke? Dia tak jalan pun. Okey, kau start engine dulu. Dah. Kereta kau manual ke auto? Manual. Kalau manual kau kena tekan tambah turun tambah tolak lah. Kau kena tengok. Tapi S1 tapi tak jalan juga. Handbrake. Mana tak jumpa you pun jap. Atas brake.
Kita Oh, aku jumpa. masalah kita ni. Oi. Malah nak bawa. Baik bawa JPJ. Tengok kereta JPJ ni. Mana kau? Kereta JPJ woi berhenti. Kereta JPJ. Ni. Berani anda melawan JPJ. Woi sangkut. Tak ada gerak. Dah jom lah. Nak pergi mana? Ha. Lepak mamak. Boleh. Jom. Ikut. Ya. Kereta. Drift pula dah. Jom. Sekejap, tahan kereta orang sekejap. Dia tiba-tiba U-turn depan aku. Woi, berhenti. Tak apalah, belah. Kita bagi atas enjin. Sabar, ikut aku. Jangan motor. Terus dia. Terus jika salah jalan ni. Simpan tadi kau belok kanan. Weh, jangan motong. Alah, motor ni pun. Muhammad Latifah bin Zahirul Afandi. Okey, dah sampai. Weh, berhenti. Weh, berhenti. Mantap Arif. Mana kita kau? Aku dah turun dari kereta. Aku ada Viva weh. Aku ada Viva. Sekejap Tengok ni. Ni Viva Rally tu. Viva ni Viva apa limited rally. Kau nak try tak ke berapa top speed kereta Viva ni? Try lah. Laju gila kereta ni. Sekejap. Handbrake jangan lupa. Ya Allah. Bapak. Kan aku cakap kereta ni laju. Rally limited lah tu. Nak ke belakang pun dah sampai drift. Nampak gear 1 je laju. Dia boleh potong ni. Hari tu aku masuk plate yang kan kau tengok kat dekat aku punya profile kan. Aku mula bawa kereta tu lah tapi aku ganti lagi satu kereta Viva. Yang elite-nya. Boleh bawa lumba ni. Weh. Ya ni memang khas untuk lumba lah. Memang lah. Ni yang lagi turun. Ni yang lagi satu punya Viva. Viva aku lagi ni Viva yang limited lagi satu. Yang ni auto, yang ini auto. Lampu tengok exhaust dia besar tak? Bapak besar. Ni memang original tak ada ganti. Exhaust tak ada ganti tapi ni memang original beli dapat exhaust besar.
Lepas tu lagi Minit dia. Viva standard. Beza aku ada satu Beza. Beza ada dua. Satu lagi Beza AV Borneo Style version 2 dengan Beza Fendi Mojo. Weh, kau buat macam mana? Turun. Biar je kita dulu. Ni Viva aku lagi satu. Viva standard. Ni Viva aku lagi satu. Viva standard. Macam sama je. Tengok. MU. Ni baru betul nombor plate. Tapi ni standard. Ni MU. Tak, MCK. FCK. Ni kereta Beza Fendi Mojo. Siap boleh buka bonet tu. Ada barang. Baik. Suspension. Itu the plate. Apa ni kita aku? Oh ni. Ni Beza style. Ni Mana? limited. Kita review kereta aku dulu. Kau nak tengok tak Saga baru? Nak. Push. Kereta siapa pula ni? Ni Saga baru yang dah modified. Ni limited. Yang ini limited. Ini dah berapa ni? Orang tu nak masuk lah. Kau rasa game ni ada tak motor polis? Weh? Kau rasa game ni ada tak motor polis? Dia pun. Jawapannya Memang betul. test lah. Siren dia ada. Macam ada button lampu tu siren dia. Gambar lampu kat belah kanan dekat horn. Dekat tempat horn. Tu test siren dia. Bapak aku tak. Motor dia susah sikit. Tapi ada satu motor. Kau buka mesti terus kuat kan? Siren motor kuat. Kalau siren kereta tak kuat sangat. Kalau baru spawn, siren motor memang kuat. Tengok tadi aku tunjuk polis aku ni je kan. Polis aku apa ni je kan ni. Polis X50. Oi. Okey, itu X50. Lepas tu ada polis X70. Kejap mana? Yang Honda Civic dah tunjuk. Ni. Oi, sabar. Yang ini X70. Fitri aku tengah tuju apa? Weh, pakai pengecas cepat. Aku kat bilik tak ada pengecas. Pergilah depan. Dah tidur semua. Pergi ambil. Dekat bilik mak aku tidur. Apa masuk senyap-senyap. Malas lah. Apa lagi? Mana keretaku? Oh, ni Triton lah. Ni Triton. Ni. Mana? This is the legend. Ambulans. Cuba kau dengar siren ya. Kejap aku buka.
Tengah. Ni ada alamak. Reset balik weh. Reset balik. Kena keluar kejap. Reset ke respawn? Respawn. Kena keluar kejap. Tadi tertekan delete. Jadi button lompat tu dah hilang. West Coast Expressway. Sabar, reset balik. Tunggu jap, on the way. Sergeant Police ID on the way. Kosong ID 89779. Okey. Apa? Ni weh. Aku nak tunjuk van. Nak tunjuk lagi satu kenderaan ni. Yang mengisahkan kita. Ya. Aku ada lagi satu kenderaan ni yang mengisafkan kita. Mana Takkan aku dah jual. Aku rasa aku belum jual lagi benda tu. Lah, aku dah jual lah. Aduh, dah tak ada. Aku dah jual. Lah Benjinaza. Benjinaza. Ni aku ada Triton bawa lembu. Aku ada Triton. Mana? Oh ni. Bawa lembu. Lembu ni. Kau tahu tak? Kereta ni horn dia bukan horn dia apa? Suara lembu. Horn dia suara lembu. Kau beli Viva. Ganti modify ganti colour main aku kat mana? Ikut aku. Kat mana ganti? Kat mana modify? Oh, break. Kok nge-lag? Dalam ni. Woi, takut. Nasib baik bukan SYU. Lepas tu kau pergi dekat orang yang ramai tu. Kau tekan modification. Aku tekan horn. Jom kita prank Afif. Sakit. Apa? Sakit. Letak MCG. Boleh. Nasib baiklah kereta depan bukan SYU. Auto kereta ni. Apa? Viva kat auto Ni Viva Elite ni. Patutnya kau beli Viva biasa macam kau tu. Selamat minal aidi wa faizin. Maaf dan lahir dan batin. Hari raya sudah habis. Faedah pun sudah habis. Riak pun berdodol-dolden.
Lihat pun berdodol din. Lihat pun berdodol-dodol. Mobil aku apa? Apa? Mobil aku lupa. MCG. Nombor. Nombor plate kau SCP. Nombor Nombor apa? Nombor plate aku. Kereta. Kereta asli. MCG 5846. Lupa. Pinjam lah buat rembat lah. Alamak, dia lari. Dia nak rembat kereta Mitsubishi depan ni. Saga je. Aku bawa Saga je weh. Kereta Saga. Saga modified. RS. QCQ. Afif, kenapa nombor plate kau hashtag? Entah lah. Pelik je nombor plate kau ni. Alah, dah tercukup duit. Tukar nombor plate kan mahal. Aduh. Nombor je lah senang. Dah. Ada orang tu nombor plate di B4 B1. Aduh, bercerai aku tinggal 2. No way. Pergilah ambil charger. Dah lah, baik tak payah main. Esok lah sambung. Okay guys, video kita akan sampai di sini sahaja guys. Sebab bateri dah Afif dah nak habis lah. Okay, tak apa guys, besok kita sambung lagi. Okay guys, Papa Roger. Okay, Assalamualaikum.